handsome ni. Apa beza dia laman web rasmi dengan portal rasmi? Laman web dengan portal rasmi laman web laman web tu yang ada yang gitu-gitu. Abang ni, takkanlah dah berapa lama abang kerja kat sini? Berapa tahun? Dah lama kerja pun abang tak tahu. Alah. Aduh, malu. Dah 20 tahun kerja tak tahu apa beza laman web dan portal. Apa Abang Zul, jangan risau. Saya ada di sini untuk membantu. Kau tahu? Cerita Okey, perbezaan antara laman web dengan portal rasmi ada beberapa ciri bang. Ada 5 ciri dia. Tujuan utama, kandungan, interaksi, pengguna dan sistem integrasi. Abang boleh baca di sebelah ni, saya letakkan dia. Analogi mudah dia. Ya, kalau laman web ni macam papan kenyataan atau risalah di depan kedai. Semua orang boleh datang tanya apa maklumat-maklumat. Manakala kalau portal rasmi ibarat kaunter perkhidmatan di dalam pejabat. Perlu bawa kad pengenalan dan di sana boleh buat sebarang transaksi termasuk bayar bil bang. Dan boleh kata mudahnya lah web untuk memberikan informasi, manakala portal rasmi boleh buat transaksi. Oh, itu rupanya perbezaan antara laman web dan portal rasmi. Bagus tahu. Rasanya ramai juga yang tak tahu kan. Anda tahu? Kongsi kat orang lain. Share dan komen. Jangan lupa subscribe. Saya Zulul Zarizi.